Hai semua, nama saya Nur Amira binti Osman. Hari ini saya nak ajak kita semua fikirkan satu perkara penting tentang kehidupan seharian kita, iaitu tentang bagaimana kita menguruskan hasil titik tolak kita. Kita semua tahu setiap RM1 yang kita peroleh adalah hasil daripada usaha, tenaga dan masa yang kita korbankan. Tapi pernah tak kadang-kadang anda perasan bahawa wang kita pergi dengan cepat? So hari ini saya berkongsi tentang satu kemahiran penting, iaitu amalan perancangan perbelanjaan bijak. Ini bukan tentang menyekat kebebasan kita untuk berbelanja, tetapi tentang bagaimana mengurus perbelanjaan kita dengan betul. Dalam pengurusan wang yang matang, ada 3 strategi utama yang boleh kita amalkan setiap kali kita menerima pulangan atau pendapatan. Pertama adalah mengutamakan komitmen. Sebelum kita berfikir untuk membeli perkara lain, selesaikan dulu segala keperluan asas yang wajib untuk diri dan keluarga pada bulan tersebut. Bila bahagian ini selesai, separuh daripada beban fikiran kita sebenarnya dah hilang. Kedua adalah membina sandaran masa depan. Di mana-mana pun kita berada, kita perlu ada simpanan yang bertindak sebagai benteng. Simpanan ini bukan untuk disimpan selamanya, tetapi untuk memberi kita ketenangan sekiranya berlaku perkara luar jangkaan pada masa hadapan, atau sebagai modal untuk kita besarkan lagi usaha kita. Dan yang ketiga adalah ganjaran diri yang terancang, iaitu self reward. Kita bekerja kuat, jadi kita sangat berhak untuk menikmati hasil kerja kita. Tapi kuncinya adalah terancang. Kita belanjakan baki wang yang ada selepas komitmen dan simpanan tadi selesai. Satu langkah kecil yang kita mulakan pada hari ini adalah dengan sentiasa membuat ketetapan minda sebelum berbelanja. Sebelum kita keluar ke pekan atau ke kedai, pastikan kita sudah tahu dengan jelas apa yang mahu dicapai dan dibeli pada hari tersebut. Apabila kita mempunyai fokus tertentu, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara luar perancangan yang boleh merugikan kita. Kesimpulannya, perancangan perbelanjaan yang bijak adalah satu bentuk penghormatan kepada usaha keras kita sendiri. Ia adalah langkah pertama untuk membina masa depan yang lebih stabil, tenang dan sejahtera buat kita dan orang yang kita sayang. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya hari ini. Saya doakan kesejahteraan yang berpanjangan buat anda semua. Selamat merancang dan jumpa lagi.